Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, saya nak share antara soalan yang sering ditanya oleh penyimpan emas saya. Kalau diorang buat simpanan sebanyak sekian-sekian, dalam tempoh setahun, berapa banyak emas yang bakal terkumpul? Okey, so ini adalah kiraan anggaran berdasarkan harga emas iaitu sekitar RM450 untuk 1 gram. Okey, jom kita tengok berapa banyak simpanan yang akan terkumpul sekiranya tuan-puan buat simpanan secara konsisten setiap bulan melalui simpanan emas dalam akaun Gap. So, akaun Gap ni bagi tuan-puan yang belum kenal lagi, di Public Gold, dia menyediakan satu kemudahan yang mana kita boleh buat simpanan dalam akaun Gap, yang mana kita boleh kumpul gram emas setiap kali kita buat belian ataupun tabungan. Gram emas akan dikumpul dan nanti kalau nak keluarkan emas fizikal seperti ini, boleh arahkan sistem untuk buat penghantaran kepada kita. So nanti bila dah arahkan sistem untuk buat penghantaran, kita boleh pegang dan simpan sendiri emas ni. Okey, di akaun Gap ni kita boleh buat tabungan serendah RM100. So RM100 setiap kali tuan-puan buat tabungan akan terkumpul 0.22 gram. Setiap kali kita buat belian, buat simpanan dalam akaun Gap tu, kita tak akan nampak RM100 ni. Apa yang kita akan nampak ialah gram emas. Dia akan convertkan duit RM100 tadi tu menjadi gram emas. So gram emas yang akan terkumpul dalam akaun Gap. Jadi bagi setiap kali buat belian RM100 akan terkumpul 0.22. Selepas setahun bila buat konsisten 0.2 kumpul every month, selepas tahun akan dapat 2.6 gram. Boleh keluarkan item 2 keping 1 gram. Kalau tuan-puan yang konsisten menabung sebanyak RM200, so RM200 pula akan terkumpul 0.44. RM200 bersamaan dengan 0.44 gram. Jadi selepas setahun akan terkumpul 5.28 gram. So bila dah terkumpul sebanyak 5.28 gram, item apa yang kita boleh keluarkan daripada akaun Gap tu sama ada 1 keping 1 dinar ataupun 1 keping 5 gram macam ni. Ni contoh item 5 gram. Okey, boleh buat pilihan antara dua-dua option ni. Alright, so kita tengok yang ketiga. Kalau katakan tuan-puan menabung 450 gram. Macam saya mention tadi, harga terkini ialah RM450 untuk setiap 1 gram. So katakanlah tuan-puan konsisten menabung sebanyak 1 gram ni, selepas tahun tuan-puan akan ada 12 gram dalam akaun. So 12 gram boleh keluarkan item apa? Sama ada item 10 gram 1 keping ataupun 2 keping item 5 gram macam ni. 2 keping item 5 gram macam ni ataupun 1 keping 10 gram. Boleh buat pilihan. So contoh yang lain, katakan tuan-puan ada bajet yang lebih bagi yang bergaji yang lebih besar, RM7,000 dan ke atas yang nak buat simpanan 10% every month tu. So dalam RM750 tuan-puan buat simpanan akan dapat sekitar 1.67 gram setiap bulan. Okey, so 1.67 gram setiap bulan, bila kita kumpul selama setahun akan dapat sekitar 20 gram. So 20 gram tuan-puan boleh keluarkan sekeping item 20 gram ataupun boleh keluarkan 2 keping item 10 gram. Boleh buat pilihan nak 2 keping ataupun sekeping, terus 20 gram tu. Okey, kita tengok contoh yang lain. Yang kelima ialah sekiranya tuan-puan buat simpanan sebanyak RM1,000 setiap bulan. So RM1,000 bersamaan dengan 2.22 gram. So selepas setahun akan dapat sekitar 26 gram. So 26 gram ni kita boleh keluarkan item apa? Boleh keluarkan item 1 keping 5 dinar. Jadi nampak tak? Bila dah kumpul banyak-banyak emas dalam akaun Gap ni, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk buat penghantaran emas tersebut kepada tuan-puan dan simpan sendiri. So akaun Gap bukan semata-mata kita mengumpul emas yang tak nampak, tapi sebenarnya kita boleh fizikalkan dan simpan sendiri. Okay, so saya sangat-sangat sarankan dan encourage tuan-puan untuk buat simpanan ni melalui kaedah auto debit, yang mana kita set secara auto debit mengikut amount yang dah tetap setiap bulan ni. Automatically secara setiap bulan kita akan konsisten menyimpan. Dan bila kita konsisten menyimpan, dah terkumpul dalam akaun tu banyak-banyak, and saya sangat-sangat encourage untuk tuan-puan keluarkan emas fizikal seperti ini, simpan sendiri. Bila simpan sendiri, tuan-puan akan merasai hasil tabungan tuan-puan. In case of any emergency, perlu gunakan duit, tuan-puan dah ada emas fizikal dalam tangan, lebih mudah untuk kita ambil tindakan yang sepatutnya. Kata nak jual ke nak pajak ke, emas dah ada dalam tangan, so dia lebih mudah. Okay, so dapat sesuatu daripada perkongsian kali ni, jangan lupa untuk save video ni supaya mudah nak rujuk nanti. And bagi yang belum lagi ada akaun emas Public Gold, boleh daftar cepat-cepat melalui link di profil saya. Pendaftaran adalah percuma dan boleh mulakan simpanan serendah RM100 sahaja. So jangan tangguh lagi, mulakan simpanan emas anda hari ini. I'll see you in my next video.